Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Welcome back to Nota Kimia Sir Amiruddin. So untuk hari ni saya akan continue daripada previous video. Dia adalah tentang bab 5 form 4 ikatan kimia, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai chemical bond. So far awak dah belajar bab ni macam mana? Senang ke, susah ke, macam mana? Okey, bab ni saya nak bagi tahu dia adalah salah satu chapter yang sangat popular dekat dalam exam. Dia berada dalam kategori topik-topik basic ataupun asas dalam form 4 yang mana kita kena kuasai before kita naik form 5. Okey, kalau hari ni awak tengok video saya ni, awak adalah form 4, awak kena faham betul-betul topik ni. Dan kalau awak adalah form 5, awak memang kena buat revision this topic. Okey, sebab untuk kita kuasai konsep asas dalam kimia, dia adalah bermula daripada bab 2, bab 3, bab 4 dan juga bab 5. Awak kena kuasai 4 bab yang pertama ni untuk awak jadi pandai dalam kimia. Okey, so keempat-empat chapter ni dia ada dalam form 4 lah. Salah satunya adalah ikatan kimia. Okey, jadi previous video kita dah tengok dah. Bila saya sebut tentang ikatan kimia ni, dah faham dah ikatan kimia tu apa benda, ikatan tu apa. Okey, so dalam video kali ni saya nak pergi spesifik kepada ikatan ion. Okay, dalam video ni kita nak bincang kalau ikatan ion ni soalan akan tanya pasal apa. Kalau soalan berbentuk esei, apa dia boleh tanya dekat kita. Okay, jadi ikatan ion ni kita buat revision ataupun quick recap daripada previous punya video. Bila sebut je ikatan ion, apa yang awak kena faham, ikatan ion ni dia terbentuk di antara atom logam dan juga atom bukan logam. Bila atom logam jumpa dengan bukan logam, maka ikatan yang terbentuk kita namakan ikatan ion. Yang kedua ialah dari segi keyword dia. Keyword dia melalui pemindahan elektron. Maka ikatan ion tu terbentuk dengan cara macam mana? Dia derma elektron, dia terima elektron. Okey, sampai sini jelas So now saya nak bagi tahu dalam ikatan ion ada 3 benda yang kita nak kena faham. Kelas, kita nak kena tahu buat benda ni. Saya tulis sebagai tips dalam SPM So tips dalam SPM untuk bab 5 ikatan ion. Yang pertama ialah awak kena pandai untuk buat magic table. Magic table ni apa? Kejap lagi saya akan ajar. Okey, yang kedua ialah kena tahu macam mana nak lukis sebatian yang terbentuk ataupun sebatian ion lah. Okey, dan yang ketiga ialah macam mana cara nak buat ayat untuk soalan esei ataupun kertas 2 bahagian A. Specifically ayat penerangan tentang pembentukan sebatian tu. Macam tu. Bila saya sebut pasal sebatian, apa benda pula? Tadi saya cakap ikatan ion, sekarang ni sebatian pula. Jadi awak kena faham dia macam ni. Kalau benda tu membentuk ikatan ion, maka dia akan jadi sebatian ion. Begitu. Okey. Senang cerita macam ni lah. Contoh, kalau kita ada satu orang jumpa dengan satu orang lagi. Sekejap saya tulis macam ni Katakanlah kita panggil ni mak dan ayah kita lah. Okey, ni mak, ni ayah kan. Okey, ni ayah. Ayah laki lah. Mak pula adalah perempuan. Okey, bila ayah jumpa dengan mak, dia akan membentuk ikatan. Ikatan apa kita panggil? Ikatan perkahwinan. Jadi itu adalah ikatan. So bila dia berkahwin, dia pun menjadilah pasangan suami isteri. Okey, bila dia kahwin, kita panggil benda ni sebagai suami isteri. Faham tak? Maksudnya nama dia tu ikatan perkahwinan. Kita panggil benda ni sebagai suami isteri. Sama juga dengan ikatan tadi. Maksudnya kalaulah ni logam, ni bukan logam, bila dia berjumpa, dia membentuk ikatan ion. Dan diorang ni kita panggil sebagai sebatian ion. Macam tu. Ikatan ni maksudnya kahwin, sebatian tu maksudnya suami isteri. Boleh faham beza dia? Okey, so sekarang saya nak pergi kepada yang pertama. Macam mana kita nak buat magic table ni? So bila sebut magic table kelas, magic table ni penting sebab apa? Sebab kita nak menentukan dia punya formula kimia. Macam tu. Nak tentukan formula kimia. Ingat lagi cerita formula kimia. Formula kimia tu apa? Contoh, kalau soalan bagi dekat kita, katakanlah dibagi kita ion Mg2+ jumpa dengan ion klorida.
Okay, jadi formula kimia dia kita buat apa? Kita rapatkan dia dulu MgCl. Lepas tu kita tengok dia punya charge ni, nombor dia berbeza. Yang ni 2, yang ni 1. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena cross benda ni. 2 ni ambil letak sebelah Cl. Okay, dan Cl ni 1 kan, letak sebelah Mg. Tapi dalam kimia 1 kita tak tulis. So jadilah dia formula kimia dia MgCl2. Okay, sekarang ni senang lah kalau dia bagi charge dah kat kita dan dia bagi kita unsur sebenar. Tapi cuba tengok dalam soalan macam ni. Okay, tengok kat sini. Saya sediakan soalan untuk awak. Okay, ini adalah contoh soalan SPM. Dia kata apa? Terangkan pembentukan sebatian yang terbentuk di antara atom X dan juga atom Y. Okay, so dalam soalan ni dia boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 markah. Okay, saya tulis kat sini 8 markah. Maksudnya kita pergi kepada apa soalan kalau berbentuk 8 markah yang dia boleh tanya kat kita. Termasuk kena lukis kali ni. Okay, jadi untuk menjawab soalan ni, tengok dia bagi kat kita unsur yang bukan nama sebenar pun. Ni adalah X, ni adalah Y. Kalau tadi tak apalah, kita tahu ni magnesium, ni mungkin klorida. Macam tadi kan, magnesium, klorida. Tahu, senang, boleh terus buat dia punya formula kimia. Tapi sekarang ni kita tak tahu apakah unsur-unsur dia ni. Jadi apa yang kita nak kena buat? Okay, seterus pergi kepada step yang pertama Bila awak nampak benda ni, kita ni perlu tentukan dulu. Bila X jumpa dengan Y, dia akan membentuk sebatian ion ke sebatian kovalen, ataupun ikatan ion ke ikatan kovalen. Mana satu? So, cara kita nak tentukan dia ni adalah ion ataupun kovalen, kita kena tentukan diorang ni adalah logam ke bukan logam dulu. Itu asas yang kita belajar dalam previous video. Okay, jadi nak tentukan logam dengan bukan logam, caranya macam mana? Okay, step yang pertama, pergi tengok nombor yang berada di bawah ni. Nampak tak? X ni kat bawah ada nombor 11. Nombor 11 ni apa? Nombor 11 ni kita kenal dia sebagai nombor proton. Begitu. So, bila awak nampak nombor proton, apa yang awak kena buat? Dalam exam jangan ditenung je nombor proton tu, dia tak jadi apa-apa. So awak kena tulis dia dalam bentuk susunan elektron. So macam mana cara nak tulis susunan elektron? Ni kita belajar dalam bab 2 form 4. Okay, 11. So kita akan jadikan dia 2, 8, 1. Okay, yang ni saya rasa semua orang dah faham ni macam mana nak buat Maksudnya 2 tambah 8 tambah 1 jadilah 11. Okay, so selesai. Kalau tak faham juga, nanti kena tengok balik form 4 bab 2 punya benda. Okay, daripada susunan elektron ni, apa yang kita boleh tentukan ialah kita tengok kepada benda yang berada dekat belakang sekali ni. Nampak nombor kat belakang sekali? Ini ada nama. Nama dia kita kenal dia sebagai elektron valence. Kita panggil benda ni sebagai elektron valence. Dalam bahasa Inggeris, dia adalah valence elektron. Apa maksud elektron valence? Dia adalah elektron yang duduk dekat petala paling luar ataupun petala terakhir. Inilah dia petala terakhir. Ada berapa? 1 elektron. Jadi, sebenarnya elektron valence ni, kita boleh tahu satu benda daripada tengok nombor dia. Nombor dia sebenarnya kalau dia ni adalah 1, elektron valence dia 1, maksudnya benda ni dia berada dalam kumpulan 1. Macam tu. Okey, bila kita tengok elektron valence dia 1, maksudnya dia adalah kumpulan 1. Faham sampai sini? Okey, bila dia kumpulan 1, kita boleh tahu kumpulan 1 ni logam ke bukan logam. Dalam bab 4, kita belajar sebelum ni, dalam bab 4 jadual berkala unsur. Kalau benda tu ataupun unsur tu dia berada dalam kumpulan 1, maksudnya dia adalah logam ataupun metal. Macam tu. Okey, jadi dekat sini kita tahu dah lah. Sebenarnya X ni adalah logam. Caranya macam mana? Tadi yang saya tunjuk kat bawah ni. Okey, jadi step pertama kena buat apa? Kena tulis dulu dia punya susunan elektron. Dan step kedua, kita tengok kepada dia punya elektron valence. Itu dia. Okey, jadi benda yang sama juga kita buat dekat Y. Okey, Y nak buat macam mana? Sama je. Kita tengok dia punya nombor proton kat sini. Nombor proton dia 17. Okey, jadi tulis benda ni sebagai susunan elektron. Dia akan jadi macam mana? 2, 8, 7. Macam tu.
Okey, bila 287, step yang sama, kita akan fokus kepada nombor belakang sekali, dia punya electron valence. Jadi electron valence dia berapa? 7. Maksudnya benda ni dia berada dalam kumpulan berapa? Bukan kumpulan 7, dia adalah kumpulan 17. Boleh faham? Okey. So, dekat sini saya nak bagi tahu macam mana cara nak tahu kenapa dia kumpulan 1, kenapa dia kumpulan 17, kenapa dia bukan kumpulan 7. Okey, cara dia adalah saya pergi kat sini Okey, dia punya tips adalah bila awak nak tengok dia punya susunan elektron, okey, saya tulis macam ni. Saya tulis kat sini, ni adalah susunan elektron. Okey, katakanlah kita ambil contoh susunan elektron 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okey, sini 21 sampai 27. Kenapa saya tak tulis sampai 28? Sebab apa? Kenapa 28 ni saya tak tulis? Sebab bila sebut 28, okey, saya tulis kat sini. Bila 28, maksudnya elektron valence dia ni dah cukup 8. Maksudnya dia dah berada dalam keadaan yang stabil secara oktet. So, bila dia dah stabil, perlu tak dia membentuk ikatan? Tak perlu dah lah. Benda yang dah stabil, ibaratnya orang dah stabil, tak payah dah nak pergi kahwin ke apa, contoh. Okay, so sama juga dalam kes atom. Benda yang dah stabil, tak perlu dah dia nak pergi membentuk ikatan dengan orang lain, tak payah dah. Dah settle dah hidup dia. So, kita nak settlekan hidup yang belum stabil je lagi ni. Ni belum stabil semua ni. Okay, jadi cara macam mana? So, tengok kat sini So, ni adalah susunan elektron dia. Okey, daripada susunan elektron ni sebenarnya kita tengok dia punya electron valence. Jadi electron valence mana yang kat belakang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni semua adalah electron valence. Okey, daripada electron valence ni lah kita boleh tentukan dia punya kumpulan ataupun grup dia. Okey, kumpulan ataupun grup. Jadi, cara nak tengok ialah kalau awak nampak atom ataupun unsur tu berada dalam dia punya susunan elektron adalah 1, maksudnya dia berada dalam kumpulan 1. Kalau dia punya susunan elektron ataupun electron valence dia adalah 2, dia berada dalam kumpulan 2. Macam tu Okey, tapi bermula daripada 3, sebuah warna berbeza lah. Bermula daripada 3, apa yang berlaku kat sini, kita kena tambah 10. Nak tahu grup dia, tengok electron valence dia 3. Okey, dalam kepala starting daripada 3 tambah 10. Jadi saya bagi tahu reason dia kenapa. Okey, jadi dia berada dalam grup apa? Grup 3 tambah 10 jadilah grup 13. Macam tu. Okey, 13 kat sini. Sebab warna berbeza. Grup 13. Sama juga dengan yang lain-lain pun. Starting daripada 3 sampailah ke bawah. 4, 5, 6, 7. Termasuklah 8 ni pun sebenarnya kita nak tentukan kumpulan. So, semua benda ni kita akan tambahkan dengan 10. Okay, saya tulis kat sini. Kalau 6 dia jadi berapa? 7 dia jadi berapa? Macam tu. So, 8 dia jadi berapa? Tapi 8 ni ingat tahu tak termasuk ni tadi. Sebab dalam bab 5, 8 ni tak dikira lah. Sebab dia dah stabil tadi kan. Okay, jadi kalaulah electron valence dia 4, maksudnya dia berada dalam kumpulan 14. 5 kumpulan 15. Macam tu. Kalau 6 kumpulan 16. Kalau 7 kumpulan 17. Kalau 8 maksudnya kumpulan 18. Okey? Faham? Jadi that's why lah tadi kalau awak nampak kenapa saya letak 17. Sebab electron valence 7. 7 tambah 10 jadi 17. So kalau kita tengok kat sini, grup apa yang tak ada? Grup apa yang tak ada? Perasan tak? Grup yang tak ada namanya adalah grup 2, grup 3 sehinggalah grup 12. Diorang ni tak ada. Sebab apa diorang tak ada? Sebab diorang ni sebenarnya adalah unsur peralihan ataupun transition element. Jadi bila unsur peralihan, diorang ni tak terlibat lah dalam ikatan kimia juga. Okey, diorang ni hanya kita nak kena tahu ciri-ciri istimewa je. Itu dalam bab 4 jadual berkala. Okey, so selesai. Lepas dah tahu dah kumpulan, dan last kali kita boleh tahu dia ni adalah logam ataupun bukan logam.
Jadi caranya tengoklah, kalaulah benda tu berada dalam kumpulan 1, kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. Tiga kumpulan ni, diorang ni adalah logam. Saya tulis kat sini. Logam, logam, logam. Macam tu. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13. Ni semua adalah logam. Kita belajar dalam bab 4 jadual berkala. So, kalau kumpulan 14, 15, 16, 17, diorang ni semua ialah bukan logam. Termasuklah 18 pun sama, bukan logam. Okey, sampai sini boleh faham? Macam tu. Jadi bila ini adalah bukan logam, kumpulan 17 ni bukan logam, maka kita tahu dah bila logam berjumpa bukan logam, so ikatan yang terbentuk ataupun sebatian yang terbentuk diorang ni, kita panggil dia sebagai ikatan ion. Itu adalah benda yang pertama, nak kena tentukan ikatan dulu. Okey, boleh? Sampai sini jelas. Ni tak ada markah lagi ni. Baru nak tentukan ikatan dulu. Kenapa penting untuk tentukan ikatan yang betul? Sebab kita nak pergi kepada magic table. Nak buat step nombor 1 ni tadi, nak buat magic table. Okey, magic table untuk ikatan ion dengan covalent dia tak sama, dia berbeza. Sebab itulah step tadi awak kena tentukan dulu dia tu ion ke covalent. Sebab kalau salah table, salahlah jawapan awak. Okey, jadi magic table ni macam mana pula? Okey, saya tulis kat sini. Magic table, okey, tengok kat sini cara nak buat magic table. Okey, so cerita tentang magic table ni kita akan continue dalam next video. Okay, so thank you so much untuk watching this video. Kita akan pergi kepada hari yang seterusnya. Saya nak ajar macam mana cara untuk buat magic table. Okay, thank you so much semua. Bye bye. Assalamualaikum.